Walaupun takut, kami buka pintu bilik belakang tu perlahan-lahan. Dalam bilik tu, ada sebuah cermin besar yang retak separuh. Yang di hadapan cermin itu, ada sekeping gambar lama seorang perempuan berpakaian putih dengan wajah yang suram dan sedih. Zara cuba rakam gambar tu, tapi kamera dia tiba-tiba rosak dan padam. Tiba-tiba, suara tangisan berubah jadi suara jeritan yang menusuk kalbu. Kami berdua keluar dari bilik itu dengan langkah tergesa-gesa. Esok pagi, seorang lelaki tua yang tinggal berhampiran rumah itu datang jumpa kami. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Mat. Pak Mat kata, rumah itu dulu rumah Mak Encik Siti. Dia hilang tanpa jejak selepas malam tangisan itu kedengaran. Sejak hari itu, siapa yang masuk rumah itu akan rasa gangguan. Pak Mat bagi kami satu kitab lama yang katanya mengandungi petua dan doa untuk menenangkan roh yang resah. Kami tahu malam ini kami akan kembali ke rumah itu, bukan sekadar untuk rakaman tapi juga untuk cuba membantu dia yang tak tenang. Malam makin dekat dan suara tangisan itu akan kedengaran lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Malam tu aku dan Zara siap-siap bawa kitab lama yang Pak Mat bagi. Dalam hati aku, walaupun aku skeptikal dengan benda-benda mistik, tapi aku rasa malam ni lain daripada biasa. Sesuatu yang berat dan pelik menyelubungi rumah usang tu. Kami masuk rumah sebelum maghrib. Cuaca mula berubah, angin bertiup kencang dan awan hitam menutup langit. Kami pasang semua kamera dan peralatan rakaman. Lampu suluh aku tak berani guna banyak-banyak sebab takut gangguan makin teruk. Setelah solat maghrib, kami duduk di ruang tamu. Aku baca ayat doa dari kitab tu perlahan-lahan. Zara pegang tangan aku kuat. Tiba-tiba, dari bilik belakang, muncul bayang putih perlahan-lahan. Bayang yang aku lihat bukan seperti manusia biasa, tapi seperti kabus yang bergerak sendiri. Aku dapat rasa hawa dingin sampai menusuk tulang. Zara tergamam, tapi aku cuba bertenang. Bayang itu bergerak ke arah kami dan aku dengar suara sayu. Bantu aku. Aku cuba bercakap. Siapa engkau? Apa yang kau nak? Bayang itu hilang dalam sekelip mata, tapi suara itu masih bergema di dalam rumah. Lepas tu berlaku kejadian pelik. Ni, semua jam dinding berhenti berfungsi serentak dan bateri peralatan rakaman habis secara misteri. Tiba-tiba pintu depan terkunci sendiri dan bunyi ketukan kuat datang dari bilik belakang. Kami ketakutan tapi cuba teruskan. Aku buka kitab dan baca doa dengan kuat. Suara aku bergetar. Ketukan tu berhenti tapi berganti dengan suara tangisan yang lebih dekat dan kuat. Zara cakap, Faiz, aku rasa kita tak sepatutnya berada di sini. Aku pegang dia erat. Kita dah terlalu jauh, kita harus tahu kebenaran. Tiba-tiba, kamera inframerah tunjuk satu sosok berdiri dekat pintu bilik belakang. Wajahnya samar-samar, tapi jelas, berbaju putih lusuh. Aku dan Zara terdiam, darah berderau. Sosok itu angkat tangan perlahan-lahan, seolah-olah mahu mengajak kami ikutinya. Malam itu, aku faham satu benda.